JB terbaik. Okay, hari ini pasal tutup. Seek first to understand, then to be understood. Ini perkara tentang bagaimana kita kena faham satu perkara, bagaimana kita kena faham satu masalah sebelum kita cuba untuk selesaikan masalah. Johor Bahru ni sebuah daerah yang besar. Dia perlu menangani satu masalah, dia perlu menangani satu perkara dengan sistematik, dengan sistemik. Sebagai contoh, kehadiran. Semua orang berdepan dengan masalah yang sama. Seluruh negara berdepan dengan masalah yang sama. Kita berdepan dengan tekanan ketidakhadiran murid bandar, luar bandar, pinggir bandar yang sama. Kat Johor Bahru secara konsisten 10% macam tu lah setiap hari kan. Dan 10% ni jumlahnya besar bagi sebuah daerah yang bilangan penduduk, bilangan muridnya 127,000. So kalau kita tak mulakan sesuatu dengan betul, sampai bila pun kita tak boleh nak selesaikan masalah. Sebab tu antara perkara penting yang kita kena faham tentang bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah ini ialah kita kena faham dulu masalah. Seek first to understand, then to be understood. Kena faham dekat mana masalah ini, siapa yang terlibat dengan masalah ini, berapa berat masalah ini telah berlaku. Kalau sekolah pula, sekolah mana? Kalau kat sekolah mana, dah dapat sekolah A, dah tahu pula dekat tingkatan berapa, darjah berapa, tahun berapa. Katalah kita jumpa dekat tingkatan 4, 4 yang mana? Lepas kita jumpa dekat tingkatan 4 yang mana, kita nerokan lagi sampai jumpa murid. Siapa muridnya, siapa ibu bapanya, pergi sekolah naik apa. Lepas tu barulah kita boleh cari kenapa dia tak hadir ke sekolah.